Toyota Vios ataupun Corolla, saya pun tak sure tu. Tapi tak apa. Kita banyak kereta yang ada dekat sini. Kita ada Persona, Myvi warna biru, kita ada Clipper, kita ada Honda Civic, kita ada Toyota Vios ataupun Corolla, saya pun tak sure tu. Tapi tak apalah kan. Benda ni bukan isu sebenar. Kereta-kereta yang ada sekarang ni boleh kita katakan sebagai kereta lama, kereta second hand pun boleh. Sebab kereta-kereta yang dekat depan ni semua bukan kereta baru. Tapi setiap kereta ni dia ada value yang tersendiri. Contohnya macam Clipper. Kalau Clipper ni dulu beli harga lebih kurang RM30,000, RM40,000. Walaupun sekarang ni value dia tak larilah RM8,000, RM10,000, RM15,000. Untuk Persona mungkin ada drop sikit. Untuk Honda Civic mungkin ada drop sikit, mungkin maintain sikit. Dan sebenarnya benda ni bukan isu pun. Isu yang sebenarnya bila kita ada kesempatan untuk pakai kereta dan kita mampu, apa kereta pun kita boleh pakai. Tapi lagi baik bila kita mampu, kita ada peluang, kita ada rebate. Rebate ni dapat bantu kita untuk kurangkan bulanan kereta kita. Dan sekiranya kita memang cari kereta ni, bukan kita nak tukar setiap 2 tahun, 3 tahun. Mungkin kereta ni kita akan pakai sampai 5 tahun, sampai 9 tahun. Dan ada orang pakai sampai 15 tahun, 20 tahun pun ada. Dan sekarang ni kalau masa tu dah sampai, ambillah kereta yang ada rebate tinggi. Ambillah kereta yang mampu maintain. Ambillah kereta yang mampu bayar.